Bekas finalis MasterChef Malaysia Etiqah Siti Nurrashikin Mohamad Sulong dan bekas suaminya Muhammad Amri Yunus dijatuhi hukuman penjara 34 tahun selepas didapati bersalah membunuh pembantu rumah mereka Nur Afiah Daeng Damin pada Disember 2021. Dunia hiburan tanah air seringkali digemparkan dengan berita penglibatan selebriti dalam kes jenayah berat, termasuklah dakwaan kes pembunuhan yang mencalarkan imej glamour mereka. Walaupun dikenali sebagai ikon masyarakat yang dipuja ramai, sejarah menunjukkan bahawa segelintir daripada mereka tidak terlepas daripada terpalit dengan konflik peribadi atau aktiviti luar batas undang-undang yang membawa kepada pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Selamat datang ke channel Kak Ponti TV. Hari ini Kak Ponti TV akan menyenaraikan 6 selebriti yang dikaitkan dengan kes pembunuhan. Sebelum anda terus menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk lebih banyak lagi video yang menarik. 6. Nemui. Malaysian rapper Wee Meng Chi, popularly known as Nemui, has been detained by police for 6 days starting Wednesday, November 5th in connection with the death of a Taiwanese influencer. Penyanyi rap kontroversi Nemui atau Wee Meng Chi dilaporkan terlibat dalam siasatan kes pembunuhan pempengaruh Taiwan, Iris Yeh, yang ditemui mati di sebuah hotel di Kuala Lumpur pada 22 Oktober 2025. Kes yang pada asalnya diklasifikasikan sebagai kematian mengejut telah dipinda kepada Seksyen 302 Kanun Keseksaan selepas bukti baharu ditemui dan Nemui menjadi tumpuan utama kerana beliau merupakan individu yang terakhir dilihat bersama mangsa. Beliau telah menyerah diri kepada pihak polis pada 5 November 2025 dan dikenakan perintah reman selama 6 hari bagi membantu siasatan lanjut mengenai hubungan istimewa mereka serta kronologi kejadian di bilik hotel tersebut. Walau bagaimanapun, siasatan mendapati tiada bukti kukuh yang mengaitkan Nemui secara langsung dengan kematian Iris Yeh buat masa ini. Pihak Peguam Negara memaklumkan bahawa tiada petunjuk dalam kertas siasatan yang boleh menghubungkan artis itu dengan elemen pembunuhan dan beliau telah dibebaskan dengan jaminan polis pada 12 November 2025. Meskipun bebas daripada tuduhan membunuh, Nemui masih berhadapan dengan pertuduhan berasingan berkaitan penyalahgunaan dadah selepas ujian air kencingnya didapati positif beberapa jenis bahan terlarang ketika ditahan di lokasi kejadian. 5. Nuri Ramli. Penyanyi Nuri Ramli yang pernah merangkul anugerah artis baru wanita terbaik di anugerah industri muzik pada tahun 1999 telah mengejutkan industri hiburan tanah air apabila dikaitkan dengan satu kes pembunuhan pada Mac 2013. Beliau ditahan oleh pihak polis bagi membantu siasatan berhubung kematian suaminya, seorang perunding pembinaan yang ditemui maut akibat kecederaan parah. Insiden tersebut dilaporkan berlaku di kediaman mereka di Ampang di mana siasatan awal mendapati mangsa dipercayai telah dipukul dengan objek tumpul sehingga menyebabkan kematian yang tragis. Dalam hujah pembelaan, Nuri mendakwa bahawa tindakan tersebut tercetus akibat keadaan suami yang sering berada di bawah pengaruh alkohol atau kaki botol yang sering membawa kepada tindakan laku agresif dan keganasan rumah tangga. Pada malam kejadian, beliau mendakwa telah diserang secara fizikal oleh suaminya menyebabkan beliau terpaksa bertindak balas demi melindungi nyawa dan ancaman bahaya yang lebih besar. Keputusan mahkamah mengesahkan dia tidak bersalah dan terkini Nuri hidup bahagia dengan keluarganya dan bekerja sebagai ejen hartanah dan mempunyai nama baru iaitu Nurin Ramli. 4. Etiqah Sulong. Penyertaan Etiqah Siti Nurrashikin Mohamad Sulong dalam program realiti masakan popular MasterChef Malaysia 2012 berakhir dengan tragedi hitam apabila beliau dan bekas suaminya Muhammad Amri Yunus didakwa atas tuduhan membunuh pembantu rumah mereka Nur Afiah Daeng Damin 28 tahun pada Disember 2021. Kejadian yang menyayat hati itu berlaku di kediaman mereka di sebuah kondominium di Penampang, Sabah, di mana mangsa ditemui meninggal dunia dengan pelbagai kesan kecederaan fizikal yang menunjukkan berlakunya penderaan dalam tempoh beberapa hari. Kes ini bukan sahaja menggemparkan komuniti kulinari tempatan tetapi juga menjadi simbol gelap kepada isu penganiayaan pekerja domestik yang melibatkan figura berprofil tinggi dalam masyarakat. Selepas melalui proses perbicaraan yang panjang, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 20 Jun 2025 akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 34 tahun terhadap Etiqah dan bekas suaminya selepas mereka didapati bersalah membunuh mangsa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan
keseksaan. Selain hukuman penjara, Muhammad Amri turut dikenakan 12 sebatan manakala Etikah dikecualikan daripada hukuman sebat atas faktor jantina selaras dengan undang-undang di Malaysia. Keputusan mahkamah ini menandakan berakhirnya salah satu kes jenayah paling tragis membabitkan selebriti televisyen reality yang membuktikan bahawa keadilan tetap tertegak tanpa mengira status atau latar belakang pendidikan seseorang. 3. Uci dari kumpulan GT Boys. Pada tahun 2017, Muhammad Yusri Mohammed atau Uci, bekas anggota kumpulan GT Boys, telah didakwa di Mahkamah Magistrate Georgetown atas tuduhan membunuh seorang lelaki berusia 33 tahun, Lim Kok Boon. Kejadian tragis ini bermula apabila mangsa terserempak dengan Uci dan seorang rakannya yang sedang membungkus dadah di kawasan flat Kampung Melayu Air Hitam. Kerana menyangka mangsa adalah pihak polis, suspek bertindak membuang bekalan dadah tersebut. Namun setelah menyedari mangsa hanyalah orang awam, mereka menyerang mangsa dengan kejam menggunakan topi keledar sebagai melepaskan geram atas kerugian yang dialami. Akibat serangan tersebut, mangsa mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia 3 hari kemudian di Hospital Pulau Pinang. Uci dan rakannya didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatari jika sabit kesalahan. Kes ini mengejutkan peminat industri muzik tempatan memandangkan beliau pernah menempa nama sebagai penyanyi kumpulan boyband yang popular di utara tanah air suatu ketika dahulu. 2. VJ Emergency. Penyanyi dan pelakon India tempatan Vijayan Palaniappan atau lebih dikenali sebagai VJ Emergency telah dijatuhi hukuman penjara 12 tahun oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 25 Mac 2024. Beliau mengaku bersalah atas pertuduhan pilihan menyebabkan kematian rakan zaman kanak-kanaknya, Sri Ganesh Ganapati Pillai Krishnan yang merupakan seorang jurutera tapak binaan. Kejadian tragis itu berlaku pada 28 Oktober 2020 di kawasan berhampiran Jalan Airport City 2, Sepang, di mana mangsa ditemui rentung di dalam sebuah kenderaan SUV yang dibakar. Pada asalnya, VJ Emergency yang juga merupakan bekas pengerusi Biro Kesenian dan Kebudayaan Pemuda MIC Kebangsaan didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati. Walau bagaimanapun, selepas keterangan daripada 12 orang saksi, pihak pendakwaan telah mengurangkan pertuduhan kepada Seksyen 304A Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kematian tanpa niat membunuh. Mahkamah memerintahkan beliau menjalani hukuman tersebut bermula dari tarikh penangkapan beliau pada Oktober 2020. 1. Mona Fendi. Polis sedang menjejaki anggota Dewan Undangan Negeri Pahang kawasan Batu Talam Raub, Datuk Mazlan Idris yang hilang sejak 2 minggu lalu. Datuk Mazlan dilaporkan kelihatan kali terakhir bersama seorang bomoh di pejabatnya di Raub. Penyanyi pop era 80-an, Mona Fendi atau nama sebenar Maznah Ismail, terlibat dalam salah satu kes jenayah paling ngeri dalam sejarah Malaysia apabila dia bersama suaminya Muhammad Afandi Abdul Rahman dan pembantu mereka Juraimi Hussein membunuh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Talam, Datuk Mazlan Idris pada tahun 1993. Pembunuhan tersebut dilakukan dalam satu upacara ritual ilmu hitam dalam sebuah rumah di Raub Pahang, di mana mangsa telah dipenggal kepalanya ketika sedang berbaring. Tubuh mangsa kemudiannya dikerat 18 bahagian dan ditanam di dalam stor berhampiran rumah tersebut sebelum ditemui oleh pihak polis. Motif pembunuhan tersebut dikatakan berkaitan dengan wang berjumlah RM250,000 yang diberikan oleh mangsa untuk mendapatkan tangkal sakti. Selepas perbicaraan panjang yang mendapat perhatian meluas kerana sikap Mona yang sering tersenyum di hadapan kamera, ketiga-tiga mereka didapati bersalah dan dijatuhi hukuman gantung mati di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mona Fendi menemui ajalnya di tali gantung pada 2 November 2001 di penjara Kajang dengan kata-kata terakhirnya yang terkenal iaitu "Aku tidak akan mati". Apakah pendapat anda tentang 6 selebriti yang dikaitkan dengan kes pembunuhan? Anda boleh tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel Kak Ponti TV untuk lebih banyak lagi video yang menarik. Adakah anda setuju dengan carta Kak Ponti TV dalam video kali ini? Jangan lupa untuk menonton video lain daripada Kak Ponti TV seperti berikut.